Hello, hi, Assalamualaikum guys. Welcome back to Adik Channel. Guys, hari ni pula kita nak unboxing van Toyota 1986 Toyota van. Ni Japan punya edition. SWJ import. Nampak ni ke bawah ni. So kereta ni aku dapat dekat 99 Speedmart, dekat, kalau tak silap aku, dekat Bukit Raja. Okay. Masa beli ni aku dapat sekali dengan percuma dengan track Hot Wheel. Ada dulu kan 99 Speedmart dia ada buat promosi tau. Beli 3 waktu silap aku, lepas tu dia dapat satu track Hot Wheel tu. Okay, so jom kita nak unboxing van Toyota. Van ni aku rasa macam dah pernah unboxing ke belum? Belum lagi kot. So van ni ada, aku dulu ada 2 tau van ni. Lepas tu aku bagi dekat anak buah aku. Tinggal 1 je. So jom kita nak buka. Ni barang Jepun ni. Alright. Okay guys, ni dia 1986 Toyota van. Okay, SWJ import Japan. Kereta ni dia ada colour lain tau. Dia ada colour maroon kalau tak silap aku. Lagi satu. Okay, so jom kita buka. Bismillah. Wow. Selalu kita buka kereta je kan. Hari ni kita buka van. So ni bahagian tepi dia ada corak stripe macam tu. Okay, dia punya rim macam tu. Dia macam van apa Toyota. Van Toyota, bukan Venet kan. Venet apa Venet Nissan lupa dah aku. Okay, so bawah dia macam ni, coklat macam ni. Tingkap dia semua tutup. Ada sunroof. Alah, kotor apa ni. Okey. Ni bahagian depan dia. Steering dia belah kiri. Bahagian depan dia ada tulis Toyota. Lampu dia macam van ni kan. Okey, ni bahagian belakang. Kita tengok dia ada logo Hot Wheel dengan Toyota tu. Ni lampu dia ada kan, warna merah semua kan. Kira macam apa ni, lengkap lah kan. Lama. Dan van ni casting tahun 2021 guys. 2021. So jom kita letak dekat rak Hot Wheel kita. Okay guys, kita letak kat sini lah, kat belakang kereta apa ni, RV Dayet. Alright, so video kita sampai sini je. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum, bye.